Bagaimana Jepun menghancurkan industri motosikal British? Bayangkan satu masa dahulu kalau sebut motosikal, nama seperti Triumph, BSA dan Norton memang berada di puncak dunia. Tapi dalam masa kurang daripada 20 tahun, industri motosikal British hampir lenyap. Apa yang berlaku? Semuanya bermula pada tahun 1960-an apabila pengeluar Jepun seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki mula menyerang pasaran global dengan strategi yang berbeza. Mereka menghasilkan motosikal yang lebih murah, praktikal, mudah digunakan dan boleh dipercayai. Honda pula bukan sekadar menghasilkan motosikal, mereka membina sistem pengeluaran besar-besaran yang sangat efisien. Kilang Suzuka misalnya direka untuk menghasilkan Honda Super Cup dalam jumlah yang sangat besar, memberikan Honda kelebihan kos yang sukar ditandingi. Masalahnya pengeluar British masih terlalu selesa dengan reputasi lama mereka. Mereka juga melakukan kesilapan besar apabila mengabaikan segmen motosikal kecil dan murah kerana mereka menganggap masa depan mereka pada motosikal berkapasiti besar. Kemudian datanglah Honda CB750 pada tahun 1969. 4 silinder, 4 lejang, 750cc, 5 kelajuan dan yang paling mengejutkan harganya sangat kompetitif. Ia membuktikan satu perkara. Orang Jepun bukan lagi sekadar mampu menghasilkan motosikal kecil, mereka mampu menghasilkan superbike. Dalam masa yang sama, industri British bergelut dengan masalah pengurusan, kekurangan pelaburan, produktiviti yang rendah dan masalah tenaga kerja. Malah laporan kerajaan British pada tahun 1975 menunjukkan prestasi keuangan industri mereka telah merosot teruk sejak awal 1970-an. Akhirnya BSA, Triumph dan Norton digabungkan di bawah Norton Villain Triumph pada tahun 1973 untuk cuba menyelamatkan industri tersebut. Tetapi ia sudah terlambat. Menjelang pertengahan 1970-an, kebanyakan jenama motosikal British yang pernah menguasai dunia sudah hilang atau hampir lumpuh. Jadi sebenarnya Jepun tidak menghancurkan industri motosikal British seorang diri. Jepun datang dengan teknologi pengeluaran besar-besaran, kualiti dan strategi pemasaran yang lebih sesuai pada zaman baharu, dan British pula gagal berubah cukup pantas. Satu era berakhir dan era motosikal Jepun pun bermula. Adakah China pula akan mengikut jejak langkah Jepun?